Hai semua, selamat datang ke podcast kami. Seperti biasa, saya Azizam, moderator anda hari ini. Hari ini kita akan bincang satu topik yang menarik iaitu mengenai ejen takaful yang pernah kena terminate. Adakah mereka masih boleh daftar semula dan kembali berkhidmat? Betul tu, ramai yang tertanya-tanya sama ada ejen yang dah pernah kena terminate masih ada peluang untuk kembali ke dalam industri takaful. Sebenarnya, ada beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum mereka boleh daftar semula. Oh, jadi ada syarat-syarat tertentu ya. Apa syarat-syarat tu? Ya, pertama sekali, ejen tersebut perlu pastikan tiada sebarang masalah disiplin atau masalah undang-undang yang menyebabkan mereka dihentikan. Kalau ada isu-isu tersebut, mungkin akan susah untuk diterima semula. Maksudnya, kalau masalah disiplin ataupun prestasi yang kurang memuaskan, boleh je terus daftar semula selagi masalah tu dah diselesaikan? Betul. Ejen yang diterminate boleh daftar semula jika mereka dapat membuktikan mereka telah memperbaiki diri. Tapi mereka kena melalui beberapa prosedur semula, seperti menghadiri latihan dan mendapatkan kelulusan daripada syarikat takaful yang ingin mereka sertai. Oh, jadi kena buktikan bahawa mereka dah berubah dan bersedia untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Menarik juga sebab ini memberi peluang kedua kepada yang pernah terhenti. Ya, peluang kedua sangat penting. Tapi dalam hal ini, ejen yang nak daftar semula perlu juga faham bahawa industri takaful sangat memerlukan etika yang tinggi. Kalau ada sebarang masalah sebelum ini, mereka kena benar-benar bersedia untuk berubah. Saya setuju, kalau dah diterminate, penting untuk mengambil langkah-langkah yang betul supaya dapat diterima semula. Namun adakah ia berlaku dengan mudah atau ada cabaran lain yang perlu dihadapi? Sudah tentu ada cabaran. Selain memenuhi syarat yang ditetapkan, ejen perlu menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam kerjaya mereka. Cabaran terbesar mungkin adalah mendapatkan kembali kepercayaan daripada pelanggan dan syarikat. Mudah-mudahan bagi yang ingin kembali, mereka dapat peluang yang lebih baik selepas ini. Tapi, adakah syarikat-syarikat takaful mempunyai polisi yang berbeza mengenai hal ini? Memang ada perbezaan. Setiap syarikat takaful ada polisi mereka sendiri. Ada yang lebih terbuka memberi peluang kedua, ada juga yang lebih ketat dalam menilai latar belakang ejen. Jadi, penting juga untuk penyertaan semula ini bergantung kepada syarikat yang ejen pilih. Kalau begitu, ada tak tips untuk mereka yang nak daftar semula? Tip yang utama adalah jujur mengenai apa yang telah berlaku sebelum ini. Jangan sembunyikan apa-apa masalah yang mungkin timbul. Selain itu, tunjukkan usaha untuk berubah dan bersedia untuk menerima latihan atau pembelajaran tambahan. Betul, kejujuran dan sikap positif sangat penting dalam memastikan peluang kedua ini berfungsi. Semoga info ini bermanfaat untuk mereka yang ingin kembali ke industri takaful. Semoga berjaya. Ingat, setiap cabaran ada peluang untuk berjaya. Terima kasih kerana mendengar podcast kami hari ini. Sama-sama, jumpa lagi di episod yang akan datang.